Sebab tu kita yang ada mak ayah ni kan, adik-adik kan, ingat saya dah mengalami dah kehilangan tu. Sunyi sunyi kan. Kita pernah ada mak ayah kan, selalunya balik 5 hari tu kan, ketupat tu ada hari. Kalau balik hari raya, ketupat tu ada hari, dia simpan. Kadang nak balik rumah ni, mak saya ni walaupun dia sakit 5 penyakit, darah tinggi, kecil mana, buah pinggang, semua ada. Ni anak-anak nak keluar rumah tu, dia tunggu depan pintu. Lagi mana lampu kereta tu ada. Lah ni rindu tuan. Bila keluar rumah tak ada orang tunggu lah. Sebab tu kak, kecil kan, ada anak, railah dia. Walau macam mana pun doa yang baik. Dia tunggu tu sampailah ni. Apa? Lampu hak belakang tu tak ada, baru dia masuk rumah. Dan 5 hari saya balik raya, ni selalunya apa? Ketupat tu ada lagi, dia simpan. Lah ni balik rumah tak ada dah. Bila balik rumah tu ada. Masuklah rumah, bilik tu ada. Masuklah bilik, katil tu ada. Orang atas katil tu tak ada lah. Sayu. Ni nak raya ni kan sunyi rasa. Kehilangan. Sebab tu kita ni ada mak ayah raih. Raih kan. Doa yang terbaik. Ni. Alah, momentum sedih pula dah. Kan.